Korang nak tengok apa ada dalam pokok ara pencekik berusia 400 hingga 1000 tahun? Jom kita tengok sama-sama. Ruang kosong dalam pokok ara pencekik sebenarnya adalah sisa pokok asal yang telah mati dan mereput selepas dijerut oleh akar pokok ara tu. Mula-mula, biji benih pokok ara pencekik tumbuh atas dahan pokok lain, biasanya pokok besar. Akarnya mula menjalar ke bawah, membalut batang pokok asal sambil menyerap air dan nutrien. Lama-kelamaan, akar-akar ni makin tebal dan kuat. Sampai akhirnya, pokok asal tersekat daripada dapat cahaya dan nutrien yang cukup. Bila pokok asal mati, kayunya akan reput dan terurai, meninggalkan ruang kosong dalam batang pokok ara pencekik tu. Jadilah macam gua kecil dalam pokok. Itulah sebabnya dalam video tu, bahagian dalam pokok tu kosong dan nampak macam boleh masuk ke dalam. Kadang-kadang boleh muat manusia untuk masuk juga.